Pukul 4 petang dapat call, 3 orang tim dengan madam accident bertembung dengan lori dekat area Air Keroh. Sampai je hospital Jasin, aku nampak ada yang luka-luka, ada yang badan lebam. Madam dengan seorang lagi tim kami cedera teruk, bahagian kepala dan badan. Kereta memang total loss. Alhamdulillah, 3 orang terselamat dalam kejadian tersebut. Malamnya, seorang daripada pasukan kita telah kembali ke rahmatullah sehari selepas insiden berkenaan. Ini antara ujian terbesar Econ Express. Bila Madam terpaksa bercuti panjang untuk recover, impact dia serta-merta dekat company. Madam bukan setakat pegang jawatan CEO je. Madam juga kepala marketing yang bawa masuk leads. Minggu pertama mungkin bertahan lagi guna leads yang lama. Masuk minggu kedua, sale dah start jatuh teruk. Sampai satu masa, kita terpaksa ambil agensi luar untuk jalankan marketing kita punya company. Walaupun settle isu marketing, kita masih struggle nak rolling balik duit sale. Waktu tu cuak jugalah dengan overhead, gaji pekerja, komitmen bulanan company nak bayar macam mana. Sampaikan lori-lori kita pun terpaksa jual semata-mata nak bayar komitmen company je. Satu-satu dijual, dari 8 lori tinggal 4 lori je sekarang ni. Dah lori kena jual, 16 orang tim pula ambil keputusan nak berhenti. Serentak pula tu, company pun terpaksa delay bayar gaji staff yang lain. Madam dengan bos pun dah banyak kali dah bagi hint suruh tutup je company ni, sebab setiap hari ada je problem baru yang muncul. Lepas Madam dah start recover balik dan dah boleh masuk office semula, kita start balik fresh dengan rebranding daripada NM Econ ke Econ Express. Company masih sama, staff sama, cuma nama je kita tukar sebab kita nak nampak lagi komersial. Dari permulaan tu, kita lebih giat berkolaborasi dengan pemain-pemain industri sekitar Johor Bahru. Paling meriah, kita pernah buat cabutan bertuah besar-besaran sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. Dengan cabutan bertuah yang kita buat, makin ramai kenal company kita dan lead start masuk macam biasa. Sale pun dah mula recover balik. Kita pun dapat buat program-program CSR dan antaranya program Free Fruit Friday. Kita agih makanan percuma setiap hari Jumaat. Paling latest, raya tahun ni kita ada kolaborasi dengan 25 company dan NGO seluruh Johor termasuk MBJB untuk anjuran program Bazar RM1. Kita bantu golongan asnaf sambut raya dengan kelengkapan baru dengan hanya harga RM1 sahaja. Selain itu, kita pun makin banyak kerjasama dengan TVET dan kolej-kolej seluruh Malaysia dari NOU sampailah ke MOU. Kita ada juga buat program pre-internship dengan pelajar-pelajar intern dari kolej. Kita buat kursus bagi pendedahan dari segi operation dan management sesebuah syarikat untuk melahirkan insan yang berkualiti. Untuk kempen-kempen dan promo-promo kita pun dah start cantik tersusun dengan planning dari tim marketing kita yang baru. Alhamdulillah, kini Econ Express semakin membaik. Terima kasih kepada semua. Itulah serba sedikit perkongsian yang kami lalui, dari rugi sampailah apa yang kami ada sekarang. Siapa-siapa kalau ada masalah atau nak pasang Econ, boleh terus kontak kita orang, okey? Kita buat sampai jadi. Kepada yang tengok sampai habis, terima kasih dan harap Allah dapat mempermudahkan segala urusan kalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum.